Hai, Assalamualaikum semua. Welcome to my channel Man Seram. Okey, hari ni kita ada dua sahabat lama saya. Dia akan berkongsikan kisah-kisah seram yang dia alami oleh diri mereka sendiri. So, yang mana yang tengok ni, jangan lupa subscribe, tekan loceng dan like. Okey, stay tune. Okey guys, ni sahabat kedua saya. Okey, tadi sahabat pertama, ni sahabat kedua. Okey. So, boleh perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Lah. Orang memang biasa panggil nama saya Lah je. Kisah seram saya ni, saya nak ceritakan waktu saya dekat rumah mak saya. Okey, dekat rumah mak saya ni. Rumah mak awak tu dekat kawasan mana? Kira area mana? Okey, dia dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, dekat kawasan mak saya ni, rumah mak saya ni dia memang, adik-beradik saya ni memang dah biasa kena gangguan dalam rumah tu. Memang macam-macam lah tragedi yang jadi dalam rumah tu. Jadi untuk kisah saya ni, saya nak ceritakan berdasarkan pengalaman saya lah. Saya duduk dalam rumah tu seorang diri. Jadi semasa tu mak saya dengan ayah saya memang dia bekerja shift malam dan saya adalah kerja shift pagi. Jadi sewaktu saya tengah tidur dalam lingkungan dalam pukul 1 lebih. Okey, dalam saya tengah tidur tu ada sesuatu yang mengilai dekat tingkap bilik saya. Sesuatu yang menilai. Jadi membuatkan saya jadi terkejut. Saya terjaga daripada tidur saya. Jadi benda tu yang membuatkan saya jadi macam saya bela. Saya agak bela macam apa benda yang mengilai tu kan. Jadi saya fikir macam mungkin saya tersalah dengar ataupun benda tu apa ni. Saya anggap macam mungkin kucing ke apa ke. Tapi saya pun cuba untuk teruskan tidur. Jadi benda tu dia mengilai betul-betul depan tingkap bilik saya. Sebab bilik rumah saya ni rumah 2 tingkat. Okey, saya punya bilik dekat atas. Dia mengilai tu betul dekat depan bilik saya ni. Dekat betul dekat tingkap tu. Tingkap tu. Jadi yang menjadikan lagi kisah saya ni, saya terus jadi seram sejuk badan saya. Jadi saya pun cubalah beranikan diri kan untuk pergi kat tingkap tu. Tapi memang benda tu memang mengilai. Jadi waktu tu memang saya dah segar. Mata saya dah segar, bukan lalai lagi dah. Dan biasa kalau orang bangun tidur dia akan mamai kan. Jadi saya dah bukan mamai. Jadi memang saya segar. Memang telinga saya mendengar benda tu memang jelas. Laungan mengilai daripada sesuatu lembaga jelmaan, tapi saya tak tahu apa benda. So kiranya cuma dengar je lah. Kira lah cuma dengar, tak nampak ke atau? Okey, nak menjadikan cerita, saya terus pergi ke tingkap bilik tu untuk dapatkan lebih jelas. Tapi benda tu bergerak. Dia seolah-olah pergi ke arah lain pula. Jadi saya ni dah rasa macam okey, ini bukan binatang. Yelah betul lah sebab tingkat 2 Jadi saya pun ambil handphone saya. Saya buka lah record kan untuk saya nak dapatkan benda tu kan. Jadi saya turun je tangga rumah saya tu. Betul-betul dia memang ada dekat area rumah saya. Jadi saya pun macam saya dah seram sejuk, saya nak pergi atau tak nak kan. Saya dah terkaku kat situ. Dan saya pun tak apa, saya beranikan diri untuk turun dan keluar ke rumah, kawasan rumah lah, daripada bilik tu. Dan keluar pada rumah untuk cari benda tu. Memang sesuatu yang bukan manusia dan bukan binatang. Memang sesuatu yang benda yang kita tak nampak lah. Jadi Allahualam, sebab kita pun tak boleh nak cakap apa kan. Jadi saya tak nampak benda tu, tapi dia punya
iringan mengilai dia tu masih teringat-ingat sampai sekarang. Yang membuatkan dia jadi lagi seram. Selepas saya dah buka pintu rumah tu, saya keluar untuk saya dapatkan benda tu, untuk saya tengok ada rezeki nak tengok jugalah apa benda tu. Jadi tak dapat, tapi benda tu makin lama dia mengilai makin jauh. Jadi yang nak jadikan cerita, saya call mak saya call ayah saya bagi tahu pasal benda ni. Jadi mak saya dia suruh buka surah-surah Al-Quran kan, supaya rumah tu terlindung sikit kan. Jadi esok tu saya fikir benda ni macam saya seorang je lah yang rasa benda tu saya je yang kena kan. Rupanya bila saya sampai dekat tempat kerja saya, ada 2-3 orang yang satu tempat kerja dan satu shift dengan saya. Diorang bercerita lah dekat situ dan saya terdengar, dan saya pun tanya, adakah diorang dengar apa yang saya dengar semalam? Tu diorang cakap diorang dengar benda yang sama. So diorang pun kena benda yang sama macam ya, betul. So waktu kena tu dalam jam lingkungan dalam pukul 1 lebih jugalah nak dekat. Jadi untuk apa orang cakap, untuk jiran-jiran saya lain tu pun saya anggap bukan rezeki saya je lah untuk dapat rasa benda ni. Maksudnya ada orang lain lagi. Jadi saya anggap benda tu bukan satu benda apa orang cakap, bukan sesuatu benda yang remeh. Ya, betul. Benda orang cakap jelmaan binatang ke ataupun orang ke kan. Jadi memang bila saya dengar, saya tanya, ada satu abang ni, nama dia dirahsiakan. Okay. Dia cakap benda tu adalah Pontianak. Jadi saya bila saya dengar tu, saya cakap kenapa nak kena ada dalam taman kan. Jadi saya anggap benda tu tak apalah kan. Mungkin dia hanya untuk menyinggah ataupun ada sesuatu ke yang boleh buat tarikan kepada dia. Okey, jadi itu adalah kisah seram saya lah. Jadi pengalaman saya yang pertama. Okey, untuk pengalaman saya yang seterusnya. Okey, pengalaman ni sewaktu saya dengan bekas isteri saya. Masa tu kami dalam perjalanan balik daripada Seremban nak balik ke rumah mentua saya dekat kampung Kuala Sat lah, Taman Negara. Jadi dalam tempoh perjalanan tu memang malam lah. Masa tu saya bertiga, saya, isteri saya dengan anak saya. Dalam perjalanan balik tu, masa tu pun dah lewat juga, dah pukul 11 macam tu lah. Jadi untuk kisah seram saya yang kedua ni, kita orang ini yang benda yang paling bagi saya menarik lah. Sebab ini yang pertama saya hanya dengar bunyi, tapi yang kedua saya dapat rasa dan melihat benda tu. Okey, di mana cerita dia bermula waktu saya dalam perjalanan. Saya dah sampai dekat Kuala Kerau masa tu. Dalam tempoh dah sampai ke perjalanan ke Kuala Kerau tu, isteri saya ni dia ada perasan ada satu kereta Azia. Dia cakap dengan saya, kereta Azia ni warna putih ni kenapa slow sangat kan dekat belakang. Jadi bila saya tengok kat cermin belakang, saya cakap dengan dia, warna putih ke warna hitam? Tu dia cakap putih. Lepas tu sekali saya pun macam anggaplah biarlah kan, mungkin yalah dalam kawasan gelap kan kita tak nampak dengan cahaya tu. Jadi selepas je kereta tu potong, jadi memang mata saya sendiri nampak kereta Azia tu memang warna putih. Dan selepas daripada kejadian Azia tu melintas memotong kereta saya ni, anak saya menangis. Dia macam tiba-tiba dah menangis kan. Jadi saya dah rasa macam agak macam pelik lah, kenapa pula kan. Tu saya anggap macam tak apa. Sebab memang kawasan Kuala Kerau ni, kalau siapa-siapa yang pernah lalu dekat kawasan Kuala Kerau, memang kalau jam 10 ataupun 11 ke atas, memang kawasan tu memang dah rengang. Kereta memang takkan ada. Jadi kiranya waktu malam dia auto orang kata apa, jadi macam sunyi lah, ya, keras. Sebab tu akan jadi keras pada waktu malam. Betul. Lepas tu saya pun tak apa kan. Saya tenangkan anak saya, berhenti sekejap kat pam minyak.
Sampai dekat minyak, bagi dia minum susu, bagi dia tidur, bagi relax, saya pun relax. Saya pun hisap rokok sebatang. Dan saya tengok jam pun dah lewat. Sebab saya ingat saya nak singgah ke rumah saudara saya lah dekat Kampung Temen, tapi sebabkan masa pun dah lewat sangat kan, takut nanti dah banyak keluarga dah tidur kan, saya tak nak ganggu. Jadi saya pun pilih untuk teruskan perjalanan untuk terus ke kampung mentua saya lah dekat Kuala Sat ni. Okey, untuk dalam perjalanan ni pula saya sampai dekat satu tempat dekat sini, nama tempat dia famous. Nama dia Bukit Awan. Bukit Awan. Bukit Awan ni memang satu tempat yang paling gelap. Tak ada lampu, tak ada line apa semua. Betul. Okey. Jadi sampai dekat kawasan tersebut, memang keadaan memang sunyi lah, gelap. Memang hanya sebiji kereta je ada, iaitu kereta saya. Sebab dalam dekat situ pun saya dah sampai dekat kawasan tu pada pukul 2 macam tu. Okey. Jadi nak berjadikan cerita, selepas je isteri saya tegur je pasal kereta Azia tu, sampai je dekat Bukit Awan, bukit yang pertama, ada sesuatu yang melintas. Dan bukan saya, tetapi isteri saya pun nampak benda tu. Benda tu melintas masa saya naik bukit. Dia lalu depan cermin saya, tapi tinggi, warna putih. Jadi saya ni dah tergamam. Saya ingat isteri saya sahaja yang nampak. Jadi saya pun pandang isteri saya, rupanya isteri saya dah terbeliak dalam mata dia. Dia dah macam, dia tak tahu nak cakap apa. Jadi saya tenangkan dia. Macam lose control lah. Ya, betul. Jadi saya dah nampak dia dalam keadaan macam tu. Saya tenangkan isteri saya. Dan saya cuba cari dekat handphone saya. Sebab masa tu line tak ada, kita dah tak boleh nak buka kat YouTube untuk surah-surah ke apa ke. Jadi dekat handphone saya tu, saya ada save untuk ayat-ayat Al-Quran ni apa semua. Jadi saya cari ayat tu, tak jumpa. Saya type surah tu pun tak jumpa. Jadi menyebabkan saya jadi macam, saya ada anak dalam hati saya cuma baca ayat kursi dan saya minta isteri saya untuk istighfar. Sampai dekat rumah, saya suruh dia masuk dulu. Masuk dahulu, saya cakap dengan, suruh dia cakap dengan mak dia, minta buka dulu pintu rumah, bagi masuk dulu dia dengan anak. Lepas tu saya pergi balik dekat kereta. Saya rasa tak puas hati. Macam mana boleh tak ada surah yang saya nak tu. Sampai dekat dalam kereta, saya buka balik handphone saya. Saya type balik surah tu, ejaan yang sama macam saya tulis. Keluar surah tu. Kiranya waktu dekat perjalanan tu dia main-main lah. Ya. Dia sorok lah surah-surah tu sebenarnya. Jadi buatkan saya jadi macam, saya dah tak fikir banyak. Saya sampai dekat rumah tu, saya masuk rumah, saya terus solat. Lepas tu saya cerita kat isteri saya apa yang saya check dekat dalam handphone masa saya masuk kereta tadi. Isteri saya pun dah macam, dia dah tak nak cakap apa-apa. Dia cakap dia nak tidur, dia penat. Jadi saya pun fikir tak apalah kan, mungkin ia adalah satu cakap rezeki saya untuk rasai seram tu dengan isteri saya. Dia dapat feel. Ya, betul. Sebab nampak benda tu. Betul. Tapi itulah, bagi saya tempat yang gelap ni, benda tu ada, cuma kita jangan mencampur. Okey, ya guys. Yang gelap belum tentu tiada apa-apa. Yang sunyi belum tentu sunyi. Okey. See you when I see you. Kita jumpa pada next video. Bye bye. Assalamualaikum.